Macam mana? Itu je yang ada. Okey. Sambung Kalau yang ni habis dah guys. Pergi dekat muka buku. Itu je saya bagi tahu. Kalau yang ni habis lah. Sebab dah 2 akaun habis, yang ni yang ketiga. Duduk ni. Dia ada tracker maknanya dia memang dia nak ambil balik lah. Nak ambil balik apa dah kena game ni. Forensik boleh tahu siapa lah. Ni barang pun kena ada kelulusan MCMC ni. Nampak guys? Mesti dapat kelulusan daripada MCMC. Ibu, kau tak kenal aku siapa Ibu. Okay. So, datang Toyol. Barang ni, saya sebut, untuk kita tahu siapa pemilik dia, kena buat forensik. Betul tak? Betul tak betul? Guys, kita mesti dah panggil forensik. So, saya bagi tahu, saya minta untuk forensik datang buat pemeriksaan berkenaan dengan barang ni. Supaya kita tahu siapa pemilik dia. Sebab, masa tu member saya pun dah bagi tahu dah. Dia kata barang ini, spek tinggi ni, biasanya dipakai oleh tentera, polis dan MCMC. Dan barang ni pula, dia kena ada kelulusan MCMC. Dan barang ini merupakan satu kesalahan besar. Yang mana dia boleh didenda sehingga berapa, kawan? Siapa tahu? Gamer ni, kalau kena tangkap, berapa denda dia? Berapa hukuman dia? Berapa? Beritahu. Datang Toyol lah. Tubi-tubi Toyol lah. Berapa guys? 500,000. 500,000 guys. Setengah juta. Barang ni. Okay. So, saya bagi tahu saya nak forensik. Guys. Tunggu. Tak sampai-sampai forensik. Dah ramai dah ni. Polis ramai, pegawai ada datang apa semua. Tiba-tiba datang satu band. Band mana pula? Datang band. Banyaknya Toyol. Sebab dia terus shadow nampak. Kau tengok 2,500 view buat 2,800. Nampak? Nampak tak? Koyak dia orang dengan sera. Dia orang koyak dengan sera. So, tunggu tak ada? So, kita ni nak tahu siapa yang sabotaj internet rumah sera ni, wifi rumah sera ni. Siapa yang sabotaj, betul tak? Kita nak siasat, kita nak tahu. Jadi, mana pihak polis dipanggil untuk kita mengenal pasti. Bila dapat buat forensik, dapatlah cap jari. Betul tak? Dapat cap jari dia, tahu siapa. Sebab tracker tu. Sebab member saya bagi tahu, alat tu ada tracker. Sebab tu dia nak ambil balik. Sebab boleh kesan siapa. Dan benda tu kan ada nombor siri. Bermakna kelulusan MCMC. Nampak Degit-degit lah diorang ni. Betul lah. So, minta forensik. Tunggu. Forensik tak ada. Lebih kurang pukul 2 lebih. Datang satu band besar. Yang mana dimaklumkan bahawa unit squad bom PDRM. Semacam squad bom PDRM. Sampai squad bom datang ni macam, ada bom ke? Betul tak? Kita mesti ada bom ke? Tapi sekarang ni bukan apalah. Ginilah guys, kita ni adalah kita punya kan. Sebelum squad bom sampai, Ijat sampai. So Ijat sampai, Ijat bagi tahu dekat saya, bla 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 kan. Saya dah faham lah. Saya dah tahulah. Squad bom sampai. Saya tanya dengan korang soalan, boleh? Ada 2,500 kat muka buku, ada 3,100 dekat TikTok. Kau rasa memang sepatutnya dalam kes ni, squad bom
datang kena musnahkan jammer tu ataupun forensik datang untuk siasat. Cap jari siapa pemilik tu. Yang mana ni kau rasa? Forensik dulu. Lagi satu. Kita canggih. Polis kita ni canggih. Setahu saya lah, dia ada scanner. Scanner untuk tahu barang tu bom ke, tak bom ke, dadah ke, tak dadah ke. Dia ada, betul tak betul? Betul tak betul? Dia ada scanner. Tak. Terus hantar skuad bom untuk musnahkan jammer tu. Kan pelik tu. Tu kan barang bukti. Bila dah bukti cemak lah. Nampak Sko, tak ada scan, tak ada apa, musnahkan. Dan, cuba saya tanya dengan korang lah. Bila skuad bom datang ni guys, bermakna arahan ni datang daripada peringkat atasan yang besar lah. Betul tak? Takkan pegawai peronda tu bagi tahu minta hantar skuad bom? Betul tak? Takkan pegawai polis yang datang tu kata minta hantar skuad bom? Tak logik. Skuad bom datang ni dengan mesin ni tu tau. Pernah tengok dalam TV ke berita kan? Pernah tengok mesin tu kan? Dengan mesin-mesin tu datang tau. Bukan mesin yang jalan macam ni lah. Dia ada tengok video dia? Ada tengok tak video mesin tu? Yang robot tu? Pernah tengok? So, kenapa? Nampak tak? Kenapa? Why? Guys. Why? And then lebih kurang 2 lebih tu juga, so clearkan. Semua masuk dalam apa semua. Musnahkan. So katalah mula-mula sekali pecuh lah kata bom. Tak, bukan bom. Memang benda tu jammer. Kemudiannya, pegawai polis bagi tahu. Jammer, kemudiannya, ni video dia. Dia jammer. Macam beg dia So, kalau tanya dengan saya, barang kes telah dihapuskan. So, bila dah diletupkan, macam mana nak jumpa cap jari? Betul tak? Macam mana nak jumpa cap jari? Dah hapus lah. Sekarang ni siapa punya kerja? Siapa punya kerja? Tu sebab saya cakap. Dia ada good cop, bad cop. Dia ada good cop, dia ada bad cop. Tak ada siapa yang terlepas. Tak ada guys. Jangan rasa ada yang terlepas, boleh selamat. Tak ada. Siapa cakap? Siapa cakap boleh selamat? Bagi tahu dekat saya. Boleh selamat? Saya nak tunjuk.